Okay, jari saya akan tunjukkan cara decarbonizing untuk Audi A6. Audi A6 dia punya vacuum bawah ni. Bawah ni. Okay, ni kita tanggalkan dia punya original punya hose, vacuum hose. Dan kita buka pelan-pelan. Saya akan masuk melalui intake manifold sini. Okay, nampak ni belum rem lagi, asap dah keluar. Kita dah habis botol. Kita biar rem minyak awalnya. Kita biarkan dia sekejap. Dalam 2-3 minit kita bagi dia basah kan. Jadi bila karbon tu basah, dia lembut lah. Dan lembut, kita tekan minyak tu, dia akan pressure. Keluar semua. Dia keluar semua. Dia punya terdak-terdak lah. Sedap tu. Nampak dia keluar tu. Dia tak keluar dalam bentuk kasar. Ini sebenarnya karbon tu. Dia keluar dalam bentuk molekul halus. Jadi dia macam asap lah. Sebenarnya asal dia pun memang putih. Bila dah lama kat dalam tu dia jadi hitam sebab tebal kan. Yang kita nampak asap tu macam kerak tu. Okey, sekarang ni minta tolong abang tekan pelan-pelan, slow. Jangan lepas tarik pelan-pelan. Lagi. Okey, boleh nampak tak terlalu banyak. Lagi tinggi tak apa? Okey, stop sekejap. Okey, asap ni dia akan hilang sendiri bila kita bawa. Okey, selamat mencuba.